Assalamualaikum geng. Pada hari kita akan buat lemang. Kalau korang tak tahu macam mana proses nak buat lemang, yang pertama kalinya kita kena cari kelapa untuk kita buat santan. Jom. Galah tu apa? Inilah rupa galah geng. Dah, cepat. Geng, lepas ambil kelapa, kena kopek kelapa. Sekarang ni kita akan pilih kelapa yang bertombong macam ni geng. Wak Amir kata kelapa bertombong ni sedap buat santan. Jadi kita akan pilih beberapa biji untuk dijadikan sekilo. Geng, kita akan gunakan kelapa yang keluar ketombong lah. Sebab Wak Amir kata kelapa yang macam gini dia punya lemak santan dia lagi kau. Jadi kita akan try. Kat tu ada 5 biji kan. Kita akan kopek pakai pengopek kelapa tradisional. Korang pernah tengok aku kopek kelapa macam ni? Okey geng, itulah cara kita orang kopek kelapa kat kampung. Okey geng, sekarang ni kita akan belah kelapa ni untuk parut. Lepas tu kita akan jadikan dia santan. Okey geng, kita akan pakai kelapa yang ada ketombong. Wak Amir kata kelapa yang ada ketombong lagi sedap sebab dia punya rasa santan dia lagi kau geng. Tak mampu. Aku ni boleh lah, muda lagi. Okey, asal pula. Mesin kelapa rosak geng. Kita kena repair. Okey geng, kita akan buang ketombong. Alright geng, sekarang ni kita akan ambil buluh pula Saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita pilih buluh lemang. Sebab buluh lemang ni kan, korang tak boleh pakai sebarang buluh geng. Sebabnya, nanti saya terangkan tu. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan buluh lemang. Belakang ni buluh lemang ni. Buluh lemang, ciri-ciri dia salah satunya adalah dia mempunyai ruas yang panjang. Kalau korang tengok ni, ni ruas dia, kita panggil ruas geng. Ni satu atas, ni ruas bawah. Jadi sebatang ni kita boleh jadikan dia lemang. Lepas tu ciri keduanya dia nipis geng. Kalau korang tengok dekat-dekat, dia nipis. Jadi dua ciri-ciri ni nak kena ada bila kita nak ambil buluh lemang. Sebab tanpa dua ciri-ciri ni kan, kerja kita akan jadi susah geng. Ini saiz A lah. Ni RM18 sekarang ni harga ni. Oh, ini barang kalau kena kat tangan geng, gatal lu. Alright geng, sekarang ni kita dah habis ambil buluh lemang. Ada 7 batang, saiz medium ke kecil lah. Saya nak tengok 7 batang ni berapa banyak pulut pakai. Dan sekarang ni kita akan basuh, lepas tu kita akan buat santan geng. Jom. Alright geng, sekarang ni kita akan blend kelapa untuk buat santan. Kan? Ni, tengok. Alright geng, sekarang ni kita dah habis masuk daun lagi kat dalam buluh. Tapi nak kena repair sikit sebab tanah panjang kan. Jadi inilah rupa dia. Kita tinggal nak masukkan pulut. Takut awak kacaukan dah. Alright geng, sekarang ni api dah hidup. Kita menunggu kita punya lemang. Lepas tu kita akan masak lah. Kita tengok. Biasanya kalau kena pada api 3 ke 4 jam siap geng. Alright geng, sekarang ni kita dah naikkan buluh dan kita akan bakar dia geng. Kita kena jaga lah sebab dia nak kena palingkan. Lepas tu dia nak kena ketuk-ketuk untuk mendapatkan isi yang mampat.
Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara dia kan. Dalam banyak-banyak part kan, inilah yang paling memenatkan untuk buat lemang je. Sebab kita nak kena main dengan api. Lepas tu masak dia lama ke 3 ke 4 jam. Alright geng, kita telah siap sebatang. Jadi inilah bentuk lemang daun lereh. Ini percubaan pertama geng. Bau wangi. Isi dia dah masak ngam. Sekejap lagi kita akan potong isi dia masak ngam. Okay, ini kalau korang tak nak makan kan, kelebihan daun lereh ni kan, kalau korang tak nak makan, korang boleh masukkan balik. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Jadi korang boleh masukkan ni balik.